malam. Tapi Casey, bukanlah untuk adventure. Masuk kubur di waktu malam kerana apa ni? Kerana anak kakak punya pasal yang telah pun melakukan sesuatu. Kakak masuk kubur dengan suami, dengan anak kakak, dengan seorang pakar. Anak kakak beberapa hari sebelumnya telah pun pergi adventure, masuk tanah perkuburan. Kemudian bila dia nampak ada satu kubur ni, dia pergi sebut nama yang ada tertera di atas batu nisan tu. Cakaplah namanya, saya gunakan mungkin Aminah binti Samad, macam itulah. Anak kakak sebut berkali-kali Aminah binti Samad, Aminah binti Samad. Kemudian dia sebut tarikh kematian. Untuk pengetahuan Casey dan pendengar Misteri Jam 12, tak tahulah para pendengar benar atau tidak, ingat rancangan ini hanya hiburan. Tapi ini nasihat yang diberikan oleh Kak Zawiyah. Kalau masuk kubur, jangan sesekali kita baca nama orang yang dah meninggal tu dengan kita menyebutkan, melafazkannya. Kerana mengikut pakar yang membantu mengubat anak kakak ini, kita seolah-olah memujah Qorin, bukan roh. Roh tu tak akan kembali, roh dah pergi dah. Tapi kata Kak Zawiyah, Qorin yang masih wujud hidup dalam dunia. Ada Qorin, bila tuan dia meninggal, mungkin dalam masa setahun, 2 tahun akan meninggal. Tapi ada yang akan hidup untuk bertahun-tahun, Casey. Jadi mungkin kubur yang disebutkan nama itu, katanya mungkin di sini Kak Zawiyah mengatakan Qorinnya masih hidup. Sampaikan benda tu ikut pulang. Casey nak tahu, bila anak kakak masuk tandas, kakak fikirkan dia dalam bilik. Kakak masuk dalam bilik, dia duduk depan meja cermin, sedang buka anting-antingnya. Kakak tegur, engkau ni balik malam-malam kakak belitikan anak kakak. Sedang beliti, tiba-tiba dengar ada orang bunyi keluar dari tandas. Kakak toleh, anak dengan tuala sedang lap rambutnya, Casey. Kakak toleh balik dalam bilik, dah tak ada apa-apa. Kemudian anak kakak litikan, kakak marah, masuk dalam bilik, duduk di tempat yang sama. Sedang dia lap rambut kasih kering sebelum dia tidur, kakak masih marah lagi. Tiba-tiba Casey, dia buat sesuatu yang menakutkan. Apabila dia beliakkan matanya, sambil kedua tangan kiri dan kanan dia tarik mulutnya, seolah-olah nak mengoyakkan mulutnya. Bila kakak nampak, kakak tepis tangan, dia pusing tengok kakak menjeling. Kakak kejutkan suami, dia pendekkan cerita. Kita telefon seseorang dan tanyalah dalam kata Kak Zawiyah lah, dalam sesi perbualan antara pakar dengan makhluk jin yang merasuk badan anak, barulah terkeluar cerita yang anak kakak mengunjungi tanah berkuburan sekian-sekian dan menyebut nama si Polan binti si Polan. Sejak itulah Casey, kakak terus tak benarkan anak kakak bercampur gaul dengan kawan-kawannya dan hanya duduk di rumah saja. Pergi sekolah, balik sekolah, kakaklah yang hantar dan jemput dia pulang. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada